Kurang estrogen menyebabkan otak kita cepat overthinking, cepat nak marah, mood swing, insomnia, susah nak tidur malam. Malahan ada juga yang komplain dekat Dr. Azimah bila dia dah 40s ni dia rasa panas, kan tak nak pakai baju, susah nak tidur malam sebab berpeluh-peluh lah doktor, I cannot sleep. Contoh kan. Itu adalah sebab estrogen impact cognitive function dia. Sebab tu you jangan pelik kalau mak you bila menopause sensitif. Terasa, sikit-sikit terasa. Sebab mama ni okey je, mama tak apa-apalah doktor. Dah tua-tua ni cepat pula terasa. Saya tak faham dengan mama saya. Itu baru anak punya bebelan. Kalau suami macam mana? Kalau dengan suami pula, suami akan komplain kat Dr. Azimah. Sejak beranak ramai ni kan. Dulu sebab beranak saya faham lah doktor. Tapi anak dah masuk asrama. Anak pun dah dapat cucu. Mak dia pula mengamuk. Tak nak hubungan, tak ada nafsu. Kenapa? Nampak? Bila isu-isu lagu ni berlaku, satu je, tiada nafsu. Kan? Kita dah boleh agak dah. Salah satu sebab dia sebab menopausal symptom lah. Kan? Sebab tu you all, senang je pasal menopause ni. Get ready. Let's gracefully aging. Kita aging. Aging tak boleh berhenti. Aging akan tetap berlaku. Tapi kita boleh slowkan dia. Kita boleh menghadapi aging, penuaan ni dengan tenang dan happy. You boleh dapatkan HRT, hormone replacement therapy dengan doktor. You boleh dapatkan pre-hormone, tablet hormone.